Hari ini aku berpeluang untuk mencuba naik sebuah motor daripada jenama tempatan yang baru. Akhirnya kita ada jenama lokal yang baru akan memeriahkan lagi market motosikal Malaysia. Ini dia Afaz Kencana 115. Kencana yo. First impression bila aku dah naik test motor ni, untuk motor 115, build quality dia solid dan kemas nak dibandingkan dengan motor 115 yang lain. Dan aku perasan bunyi exhaust standard dia lain macam lah. Dia tak kuat tapi dia ada bunyi dia yang sedap. And aku dapat tahu exhaust dan sport rim ni salah satu part yang dia buat sendiri oleh Afaz. Enjin dia daripada Suzuki Smash 113cc full injection dengan 91 horsepower oil cooled. And aku rasa ramai dah kot yang dah tahu betapa tahan lasaknya enjin ni. Macam kereta kebal, kau tahu tak? Motor ni juga dapat brake depan Nissin dekat depan, tapi dekat belakang brake drum, which aku faham lah untuk cut cost. Apa-apa pun kita tengok rupa depan dia, sedap mata memandang lah orang kata. Lampu pun full LED, sama macam bahagian belakang. Rantai siap bercover. Memang dah lama dah tak nampak motor-motor yang ada cover rantai yang macam ni. Memang nampak klasik. Overall memang bagi aku sesuai lah untuk orang yang ingin mencari motor untuk kegunaan harian dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi korang rasa okey tak Afaz ni?